Dia kata dah 11 tahun dah gigi ni mengganggu. Selalu bengkak dekat kawasan ni. Lepas tu memang kalau sakit tu berminggu-minggu lah. Kadang 2 minggu sampai dia tak boleh nak buat kerja. Gigi bongsu ni dia tumbuh tegak tau. Vertically erupted. Tapi kalau korang nampak dekat sini sebenarnya gusi dia tu macam terlindung sikit. Kadang-kadang makanan suka masuk dekat bawah ni. So bila makanan masuk kat bawah ni jadilah operculitis ataupun pericoronitis. So that's why lah. Bila sakit memang sakit sangat. Yang ni selepas saya dah bagi ubat kebas. Lepas tu yang ni selepas saya dah buka dia punya gusi, sebab walaupun nampak gigi ni tegak, konon-konon boleh cabut biasalah kan, sebenarnya tidak. Okay, based on my experience agak mustahil lah, sebab kalau tak nanti kita tak boleh nak grip dengan baik, sebab gigi ni dia nak cabut, dia kena ada ruang yang mencukupi untuk kita korek, untuk kita pegang. So bila kita dah buka gusi tu, baru dah kita nampak gigi ni lebih besar. Okay, ni adalah kawasan tulang dia. So after kita dah buka dia punya gusi ni, and then kita akan trim tulang dia sikit. So ni saya trim sikit lah, kita gata bone untuk kita tolak dia punya gigi, dan akhirnya daripada macam ni gigi tu dapat dikeluarkan, dan itu adalah kawasan soket. So lepas soket tu dah clear, kita akan jahit, dan ini saya bagi 4 jahitan, 1, 2, 3, 4. Comel kan jahitan saya ni? Kita biasanya advise kan untuk cabut terus gigi atas, sebab lama-lama gigi tu boleh over erupt. Over erupt ni maksudnya gigi ni dia akan tumbuh makin ke bawah. Dia akan langgar gusi bawah, dan gusi bawah ni akan sakit. That's why kita advise kan cabut sekali yang atas. Tapi cabutan atas ni cabutan biasa je. Yang bawah je yang kena buat minor surgery. Yang ini adalah soket selepas cabut gigi atas. Saya nak ucapkan terima kasih dekat patient saya ni, sebab dia percayakan saya. Dia datang daripada Segambut, which is jauh juga tu, nak datang sampai Putrajaya semata-mata dia rasa yakin lepas dia dah tengok video-video saya yang banyak saya buat MOS tu, untuk dia cabut gigi dia ni yang dia dah simpan selama 11 tahun, which is sama umur lah dengan waktu yang saya kerja. Maksudnya Allah ni susun. Saya masuk kerja hari pertama mungkin lepas tu dia pula dapat nasihat daripada doktor dia 11 tahun lepas untuk cabut gigi bongsu tu. Dia tahan sampailah ke hari ni, dan akhirnya Allah pilih saya untuk tolong dia buang gigi bongsu yang dah menghantui dia 11 tahun tu. So thank you so much daripada saya, sebab percayakan saya dan sanggup datanglah jauh-jauh untuk dapatkan khidmat saya. So siapa-siapa yang ada masalah gigi bongsu, yang rasa macam takut-takut berdebar, bolehlah PM klinik, set appointment untuk kita buat. Alhamdulillah kes yang ni walaupun nampak macam complicated, tapi kita berjaya siapkan dia dalam masa lebih kurang 1 jam je atas dengan bawah tu.